Ada seorang yang anak nak hantar ke pondok. Dia marah. Mudak siang anakmu nak ngaji pondok kat kita dari sijil nak makan apa? Makan nasi apa dah? Ada pula nak makan benda lain. Kita duduk di sini. Tak, di Malaysia orang makan ada. Makan nasi, duduk Rusia makan gandum. Duduk di India makan roti. Mu jahil ke, mu duduk sini. Tepat orang makan nasi ni. Mu ngaji ke, mu tok guru ke, mu perapok ke, mu pecah rumah ke, mu siapa saja makan nasi. Dan mungkin negeri ni orang makan nasi. Ada pula kita tanya anakmu kat gini, dah kalau sekolah pondok tak ada sijil nak makan apa? Makan nasi ya. Ada dengar dalam waktu berita atau surat khabar 3 pelajar pondok mati kebuluran. Ada? Ada tak? Dah tak ada dah, kita tak yakin lagi. Nah. Itu masalah. Sebab apa? Sebab ni persekitaran kita. Nah, ibu bapa kita membesar dalam keadaan tidak ditarbiah mengikut lunan-lunan Islam yang sepatutnya. Batu ibu bapa kita tak beri sumbangan semangat untuk kita nak atau gemar pada ilmu akhirat. Maka tak dapat tidak kalau ibu bapa kita mati dah pakat-pakat doa istighfar kepada tok nenek moyang kita yang tidak pun menyuruh kita itu untuk gemar dalam ilmu akhirat. Mudak siang kan nakmu nak ngaji pondok gitu dah nak makan apa? Bodoh sungguh. Dia kan akidah dia rosak, dia nak merosakkan orang lain pula. Tak usah kata ngaji Quran, ngaji hadis, ngaji fiqh. No, tok ca dalam ketik tu. Pak lain atas dahi. Ada nyembah tok fiqh, dia makan dia, dia makan ke dia? Siapa beri rezeki dia? Kerajaan Malaysia. Siapa beri? Allah Ta'ala. Padahal sembah berhala, sembah batu, Allah beri makan kenyang pagi, pak utir tosik. Faham? Sembah batu, sembah berhala, Tuhan beri makan kenyang pagi, tengah hari, petang. Kena molek malam, chicken chop pula tak cak. Dah kita ni belajar ilmu Allah, belajar dengan ulama pewaris Nabi, takkan lapar. Dah? Kemah lagi? Kemah dah. Nampak? Balik lagi kena 3 orang longgar pula.